Bahasa membentuk atma bangsa. Pepatah ada menyatakan, hilang bahasa, lenyaplah bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Madan. Sekarang apresiasi buat saudara peneraja acara, barisan kehakiman yang arif lagi bijaksana, para juri yang berwibawa, warga dewan penuh berkarisma seterusnya, sidang hadirin yang dirahmati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum layar menuju ke muara, sebelum kata membelah bicara, izinkan saya menginterpretasikan tajuk pidato saya agar hadirin terbuka mindanya. Hadirin yang dirahmati sekalian, bahasa membentuk atma bangsa. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, bahawa bahasa sebagai milik mutlak sesuatu bangsa yang menjadi identiti kebangsaan. Sesungguhnya, bahasa itu menunjukkan jati diri sesuatu bangsa. Bahasa melambangkan bagaimana sesuatu bangsa itu menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi perpaduan untuk saling memahami, dan bahasa itu digunakan sebagai bahasa ilmu sesuatu bangsa. Kekuatan bahasa itu juga menunjukkan kuatnya sesuatu bangsa. Bahasa juga menjadi ciri pengenalan atau identiti bangsa. Contohnya, orang Jepun sentiasa menggunakan bahasa ibunda mereka walaupun di peringkat antarabangsa, kerana bagi mereka bahasa membentuk atma bangsa. Hadirin warga dewan sekalian, saya tampilkan indikator saya yang pertama di bawah kata kunci bahasa jati diri bangsa. Bahasa berperanan sebagai perakuan kejatidirian sesebuah bangsa demi memenuhi maksud kemajuan mengikut acuan sendiri. Di negara kita, Bulan Bahasa Kebangsaan BBK telah dilancarkan pada tahun 2009. Tujuan utama BBK adalah untuk memantapkan, memperkukuh, juga mempamerkan jati diri dan citra bangsa Malaysia, menguatkan rasa megah terhadap bahasa kebangsaan dan mengeratkan dan memperkukuhkan perpaduan bangsa melalui bahasa kebangsaan, serta menyemarakkan peranan bahasa kebangsaan sebagai tonggak pembinaan negara bangsa. Mantan Menteri Pendidikan Datuk Seri Mahathir Khalid berkata, bahasa kebangsaan akan menentukan identiti sebenar bangsa Malaysia yang sejati, yang setia pada negara. Beliau berkata, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan sama fungsinya dengan ikon yang melambangkan identiti negara seperti lagu kebangsaan dan bendera kebangsaan. Di rantau ini pula, Malaysia dilihat berjaya menyatu padukan rakyat peribumi yang dikatakan terdiri daripada pelbagai kaum yang menuturkan ribuan bahasa yang berlainan. Bukan itu saja, iaitu rakyat Malaysia didapati fasih berbahasa negara mereka, bangga, sayang serta setia pada bahasa Melayu. Sesungguhnya, bahasa itu menunjukkan jati diri sesuatu bangsa. Hadirin yang dirahmati sekalian, saya tampilkan indikator saya yang kedua di bawah kata kunci bahasa perpaduan bangsa. Sebagai rakyat Malaysia, kita seharusnya menggunakan dan memartabatkan bahasa Melayu di serantau Malaysia. Sebagai pelajar dan menara gading pula, kita seharusnya mengeksploitasikan bahasa Melayu supaya dapat menarik minat kaum-kaum lain mempelajari bahasa Melayu. Di sini jelaslah pada kita bahawa bahasa amat penting untuk mengekalkan keamanan negara. Dalam Akta Pendidikan 1996 yang telah menggantikan Akta 1961 pada bahagian 17 melalui judul Bahasa Kebangsaan sebagai Bahasa Pengantar Utama, ditegaskan bahawa bahasa kebangsaan hendaklah menjadi bahasa pengantar utama di semua institusi pendidikan dalam sistem pendidikan kebangsaan.
setelah sekian lama semenjak 1957 lagi, bahasa Melayu diberikan peranan sebagai bahasa kebangsaan. Hadirin sekalian, saya tampilkan indikator saya yang ketiga di bawah kata kunci bahasa, atma, tamadun, bangsa. Bahasa melambangkan identiti kebangsaan sesuatu bangsa atau negara secara ini. Bahasa biasanya digunakan untuk wacana politik dan undang-undang ditetapkan sebagai kerajaan negara tersebut. Menurut Profesor Datuk Dr. Teo Kok Siong, Fellow Utama Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, kuasa bahasa ini terbukti pada sepanjang sejarah manusia di dunia. Misalnya, pada zaman purba, Maharaja Shihwanti telah berjaya menggunakan bahasa dalam bentuk sistem ejaan dan tulisan yang dikongsi bersama untuk menyatu padukan rakyat Cina yang bertutur dalam bahasa yang tidak sama. Begitu juga pada zaman moden, bahasa, khususnya bahasa negara, digunakan sebagai alat perpaduan. Hal ini terbukti berjaya di Barat, iaitu bahasa Itali dan Jerman. Beliau juga menyifatkan negara perlu membina tamadun bahasa Malaysia sendiri dalam usaha melahirkan rakyat berjiwa Malaysia. Oleh itu, jelaslah sebelum saya menoktahkan kata-kata saya, dapatlah saya simpulkan bahawa bahasa membentuk atma bangsa merupakan nadi dan nyawa dalam kemajuan sesebuah negara. Apa gunanya kita memegang kerakyatan sebuah negara tetapi tidak boleh bertutur bahasa kebangsaan dengan baik? Marilah kita sama-sama memupuk perasaan cinta terhadap bahasa kebangsaan kita, kerana bahasa membentuk atma bangsa. Sekian. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malaysia.